Okey, bila ada proses jual dan beli rumah, lepas tu barang-barang dalam tu ada banyak. Ada perabot, ada kelengkapan dan korang tak pasti yang kelengkapan dan perabot tu adalah milik penjual ataupun pembeli. Penjual patut serahkan juga barang-barang tu kepada pembeli ke tak payah? Okey, hari ni Miss Sora nak kongsikan dua cara macam mana nak tentukan perabot ataupun kelengkapan tu mesti diserahkan kepada pembeli ataupun mesti remain di penjual sahaja. Okey, test yang pertama adalah objective test ataupun annexation test. Okey, apa benda ni? Dia senang dia macam ni. Bila sesuatu barang tu, bila korang alihkan dan dia meninggalkan kesan, ada lubang, ada kesan tercalar ataupun terkopik terhadap properti tersebut pada dinding, pada lantai ataupun pada siling, so itu kita panggil dia sebahagian daripada properti. Jadi bila dia sebahagian daripada properti, bila ada berlaku jual beli, benda tu mesti diserahkan kepada pembeli. Harga jual yang pembeli dengan penjual tu dah setuju, dia mestilah sekali dengan barang-barang yang attached.